Bukan main jauh bazar diorang bawa kali ni. Dah pukul 6.30 dah. Dah sempat dah sampai bazar. Kita punya target roti john 20 liter dengan kuih-kuih lah. Murtabak. Air gunting. Ayam gunting. Ni lah ramai-ramai apa? Ni ayam pecik je. Ui, ayam pecik baik tu. Ayam pecik. Ayam pecik. Jangan boleh ayam pecik. Boleh ayam pecik dulu. Lepas tu kita pergi roti john. Dia sampai ujung sana kan? Boleh lah. Rakam memang ketua. Panas. Saya punya 4 kak? Mana-mana boleh? Mana-mana boleh kak? 4. 4.24. Ya betul. Terima kasih. Roti john. Mana roti john? Roti john kat ni? Jauh lagi? Depan ni. Okey. Ramai gila weh orang kat sini. Betul-betul ramai. First week puasa kan. So memang orang pergi bazar je. So memang ramai gila. Aku rasa kan yang belakang ni betul-betul murtabak. Dah ada 3 kali ni makan murtabak macam tak kena tekak ni. Sama tu. Sama kat Sebab sebelum ni aku beli tu bukan yang ni. Yang ni tak try. Yang ni tak try lagi. Yang ni tak pernah try lagi. Tapi Nak try hari ni. Nak try? try lah. Kita try. Nak roti jam apa? Roti john ayam crispy. 4 yang crispy. 4. Kau nak apa? Aku nak 2. Aku nak 1. Kau nak 1, kau nak 1. So 4 lah. 5 4 ayam crispy. 4 yang crispy. Saya punya berapa bang Abang yang tu 21 bang. 21 bang RM21 saja. Hila. Asila Enterprise. Asyik cerah. Okay bang Alright. Terima kasih. Misi roti john macam tak berjaya. Tapi tengah cari lagi roti john kat tempat lain. Yang ada nasi kerabu ni. Nasi kerabu umi. Dah dapat tu. Ayam pecik. Ayam pecik. Tak nak dah. So sekarang nak pergi cari roti john kalau ada lagi tadi sebab tinggal roti john sardin je kan. So siapa yang makan sardin, roti john sardin. Ada kuih-kuih ni ambil je. Tu ada kat suwi ada. Bang, kuih bakar ni kira macam mana bang? RM5 Bang bagi demi 5 RM3. Bagi RM3. Bagi lah semua RM3. RM3. Kopi ni RM3. Kuih bakar ni macam tak cukup pun. Bang tambah lagi tu bang kuih bakar. Berapa ringgit bang? Kita punya populasi semua 1, 2, 3, 4, 12. Berapa bang? 12 betul? Betul 12 Ni tak So, niaga buka je kedai. Saya dah lama tak pergi bazar kan. Terima kasih. Dekat depan ada roti john. Kat depan ada roti john Jom. Misi untuk cari roti john. Roti john yang kita tak dapat lagi sekarang ni. Habis ke? Murtabak roti john di luar dalam. Macam tengok murtabak je tu. Ni pukul 7 ni. Nak tunggu ke? Saya ikut je. Dah pukul 7 nak tunggu ke? Kita cari air gunting, kita balik. Okey, kita balik lah. Okey. Jom, kita balik. Ada misi yang gagal juga. Kita punya roti john tak dapat. Lepas tu, okey lah, tapi ada improvement lah. Dapat ayam pecik, kuih. Lepas tu dapat apa murtabak yang insyaAllah okey lah. Dapat kuih hari ni. Dapat kuih, itu yang paling penting. So, tu je lah. Saya end saya punya vlog. Bye-bye.